Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang cara nak melakukan sembelihan ataupun syarat-syarat sah untuk sembelihan dan perkara sunat dan perkara makruh untuk sembelihan sebenar Hari Raya Aidil Adha. Jadi jom kita mula. Hukum untuk sembelihan pula ialah wajib, dan wajib tu maksudnya jika melakukannya dapat pahala, jika tidak dilakukan ataupun ditinggalkan dapat dosa. Maksud bahasa untuk sembelihan ialah memotong. Jadi maksud istilah pula ialah menyembelih binatang yang halal untuk disembelih dengan memotong dua urat halkum ataupun berik. Apakah syarat sah untuk sembelihan? Okey, syarat sah ni ada 3 aspek, iaitu penyembelih binatang yang disembelih dengan alatan sembelihan. Kita mula dengan penyembelih dulu. Penyembelih ni kena orang Islam ataupun ahli kitab, iaitu orang Kristian ataupun orang Yahudi, Jews lah. Dan kalau penyembelih tu bukan orang Islam, diharamkan untuk makan daging yang disembelih tu. Dan sembelihan tu, niat tu kerana Allah. Kalau bukan kerana Allah pun diharamkan untuk makan daging tu. Bagi aspek binatang yang disembelih pula, binatang tu berhayat mustaqirah, maksudnya tidak hampir mati lagi lah. Kalau binatang yang hampir mati, tidak boleh digunakan untuk disembelih. Dan jika nak melakukan sembelihan tu hendaklah memotong dua halkum binatang. Bagi alatan penyembelihan pula, alatan tu hendaklah tajam ataupun dapat melukakan binatang, seperti pisau. Janganlah bunuh aku, bro. Pedang, alatan yang tajam. Dan alatan yang tak boleh digunakan ialah gugu, kiki ataupun kaki. Apa-apa cara yang tak boleh potong binatang. Antara perkara-perkara yang sunat dilakukan semasa sembelihan ni ialah buat sembelihan pada waktu siang, menghadap kiblat, membaca basmalah dengan membaringkan binatang di sebelah kiri dan menggunakan pisau tajam. Bagi perkara makruh, dia adalah bertentangan dengan sunat, iaitu membuat sembelihan pada waktu malam, tidak menghadap kiblat, tidak membaca basmalah dan menyeksa binatang itu menggunakan pisau yang tumpul. Jadi itu saja yang Yusuf nak mengajar. Sekian, terima kasih. Itu saja.